Kamu yang tak baca habis. Ada cakap, guided by principles of goodwill and a shared commitment to enhancing bilateral relations between the United States and Malaysia to address a shared economic and national security concern ni. Maksudnya apa? Kamu sama-sama dengan Amerika kena address benda ni bersama. Maksud keseluruhan perenggan ini sampailah ayat terakhir yang kamu tak baca itu. Maksudnya masalah dia menjadi masalah kita dan dia bersama, dan kita kena address bersama masalah dia ini. Sebab berdasarkan kepada prinsipal untuk enhance kita punya bilateral relation, kita punya apa orang kata relationship dengan Amerika lah. So kalau kamu tak agree, maksudnya kamu tak be guided by the principle of goodwill and shared commitment ini. Kamu tak ada komitmen lah. So sekarang keseluruhan perenggan ini maksudnya bukan dia cakap macam kamu faham itu. Maksudnya kita tak payah buat lah kalau kita ingat ini bukan masalah kita, dia kena masalah bersama je. Maksud ayat ini bukan begitu, Zafrul. Maksud perenggan ini masalah dia menjadi masalah kita dan dia bersama, dan kita kena address bersama dengan dia, guided by this principle. Sebab itulah kita punya trade agreement ni jadi merepek macam ini. Kamu baca perenggan pun kamu tak faham, interpretasi kamu kesalah. Mungkin ada orang nasihat kamu, tapi kamu tak nak dengar ke apa ni, Zafrul? Contohnya, katakanlah kita nak bekerjasama dengan satu negara berkenaan REE. Dia nak melombong kat sini, lepas tu nak share teknologi dia berkenaan REE, refining dan sebagainya. Tapi Amerika tak bersetuju. Dia pun impose restriction kepada negara itu. Lepas itu, dia bagi tahu kita kena ikut Amerika ni sebab kita ada trade agreement untuk enhance bilateral relationship kita dengan Amerika. Bukannya kita kata, itu bukan masalah aku lah, kau buat sendirilah. Lepas tu kau boleh say no kepada Amerika ni. Dia kuasa besar, kamu dah sign. So interpretasi kamu yang bodoh ini ke yang akan diambil, ataupun interpretasi dia? Dia kalau kamu tengok perjanjian, contoh macam perjanjian NATO tau. Perjanjian NATO, satu attack kepada satu negara member itu menjadi masalah dia bersama. So dia bersama-sama, walaupun orang ada satu negara lain attack negara lain dalam member NATO, kau tak ada kena mengena dengan kamu, tapi ia menjadi masalah kamu bersama. Shared issue, shared concern. Kamu tahu tak? Bukannya kita dah sign ini, lepas tu negara itu yang jauh daripada kita kena serang, walaupun kita member NATO ni, itu masalah dia lah, bukan masalah kita bersama. Bukan macam itu. Maksud itu samalah macam ini. Kalau orang tu kena serang, dia menjadi masalah bersama. Ataupun kalau ada concern bersama, ya walaupun kamu tak ada kena mengena dengan kamu, sebab kamu dah